Ni tak jadi sebab Sebab kau melainkan kau tulis skrip bersiri, drama bersiri. Itu kau lagi pening. Sampai 100 episod kau rasa kau tak pening ke? Ya. Ni sekat tele tu pejam mata lah. Kira kau nak kena hadap bersiri-siri ni lagi pening kan. Sebab kan kau nak menjiwai. Satu. Lepas tu kau nak ingat konti dia, watak dia macam mana. Pening weh. Episod yang panjang tu, itu punya skrip yang bersiri lagi pening. Dia kena tahap IQ dia lagi tinggi lah. Aku punya rendah sikit lah, pertengahan lah. Dia orang kena IQ dia lagi tinggi supaya nak menghadap dia punya bersiri-siri tu. So maksudnya risiko untuk kecelaruan identiti pada penulis skrip ni rendah lah. Tapi tak, kalau bersiri tu aku rasa agak tinggi lah. Stres juga lah dia orang, aku rasa. Adakah contoh penulis skrip terlibat agak dalam pemilihan karakter? Contoh kan, dalam skrip kan, kita kan sebelum buat skrip kan, kita ada karakter-karakter dalam skrip tu kan. Adakah karakter-karakter yang ada dalam skrip tu penulis skrip kena tentukan? Betul? Pelakon cadangan kan? Penulis skrip yang kena tentukan siapa. So bila sampai pitching kat CCTV, kau jangan harap lah kau nak pelakon ni. Saya minat pelakon ni, saya nak letak Fatah Amin lah. Lepas tu producer kau kepala, yang mahal ni.